Ya, Assalamualaikum. Saya akan present pembentangan tentang produk keusahawanan. Okey. Kod untuk kelas ni MPU 12012 keusahawanan simulasi online. Okey, nama syarikat kami adalah kami menjual kerepek ubi pedas dan nama syarikat kami adalah AK Hot Cheese. Okey, pengenalan. Kerepek ubi pedas kami dihasilkan daripada ubi segar berkualiti yang dihiris halus. Okey. Kerepek kami memang kualiti dia, kami menegakkan kualiti. Lepas tu digoreng sehingga keemasan dan disaluti dengan sambal nira. Sambal nira ke sambal sira entah. Saya tak pasti. Okey, lepas tu kami menghasilkan kerepek yang rangup, pedas dan aromatik. So kerepek ni dia taklah terlampau pedas dan taklah kurang pedas. So dia tengah-tengah. Okey. Ini adalah Google Trend. Google Trend kami dari data 30 hari. Okey, di antara kerepek ubi pedas dan kerepek ubi sahaja. Okey. So yang bawah ni pula di antara 90 hari. Okey. Ni graf menunjukkan perbezaan kerepek ubi pedas dengan kerepek ubi biasa dari data 90 hari. Okey. Ni kerepek ubi biasa yang color merah. Okay, analisis SWOT. Okey, kekuatan produk kami adalah resepi dia dari chef tersendiri iaitu Chef Adab. Rasa pedas dia menarik dan sesuai dengan cita rasa rakyat Malaysia. So rakyat Malaysia dia suka makan pedas. Okey, so kami buatlah kerepek ubi pedas. Okey, kerepek ni adalah snack ringan dan mudah dimakan di mana-mana. Okey, so packaging kami taklah complicated nak dibuka. Dia duduk dalam plastik, bukan dalam tin atau apa-apa packaging lah. Okey, ni adalah jenama peribadi dari Syahadab yang meningkatkan kepercayaan dan eksklusiviti. Eksklusif lah. Okey, kos pengeluaran rendah kerana ubi kayu mudah diperolehi. Okey, kos pengeluaran dia rendah sebab ubi kayu ni mudah diperoleh. Tetapi dalam masa yang sama juga susah untuk cari ubi kayu yang berkualiti. Okay. Kelemahan produk kami ialah ketahanan produk yang terhad. So produk kami ni bukan produk yang bertahan dalam jangka masa yang lama. Okey, bukan sebab pembungkusan tak baik. Salah satu ialah pembungkusan dia tak baik. So dia membuatkan kerepek kami ni mudah masuk angin dan lemah. Lepas tu persaingan dia tinggi sebab dekat luar sana banyak brand yang keluarkan kerepek ubi pedas. Okay. So pembungkusan kurang menarik dan menyukarkan persaingan dengan produk moden. Okay, kami letak dalam plastik beg biasa saja. So produk yang dekat luar tu mungkin daripada advance, mereka letak dalam plastik beg juga, tapi kualiti dia tinggi. Okey, skala pengeluaran kecil menyukarkan memenuhi permintaan besar. So kami keluarkan kerepek dalam tak banyak, kami ambil order dalam 40 pack sahaja. So kami tak boleh buat dalam dalam benda yang banyak. Okay, peluang kami adalah pasaran snack kerepek luas dan diminati semua peringkat umur. So dari umur 6 tahun dah boleh makan sebab tak pedas sangat. Okay, dah warga emas pun boleh makan. Okay, sekarang trend makanan pedas sedang meningkat dan viral di media sosial. Okay, so sekarang trend makan pedas ni ramai remaja minati lah sebab yalah negara-negara luar pun
banyak keluarkan produk makanan pedas. So pemasaran digital, kami memasarkan produk kami dekat TikTok, Instagram. So potensi ekspor ke negara jiran seperti Singapura dan Brunei. Boleh cipta variasi perisai baru seperti cheese pedas, black pepper pedas dan salty pedas. Okay, itu adalah orang cakap apa idea untuk jangka masa yang nanti. Okay. Selepas tu ancaman kami adalah persaingan daripada jenama besar yang sudah kuat di pasaran. So kami akan bersaing dengan brand yang besar. Okay, kami ni adalah brand kecil. So nak saing dengan brand yang besar. Okay, kalau tanya pendapat orang kat luar sana pun dia akan lebih percaya brand yang besar berbanding brand yang kecil. Okay, harga bahan mentah seperti ubi, minyak dan cili boleh meningkat. So ni antara ancaman lah. Okay, sebab sekarang orang cakap apa, uh, apa ni, kos sara hidup tinggi. So barang-barang seperti yang mana kami guna ni boleh naik serta merta. Okay, risiko produk tiruan yang meniru jenama. So kami ada risiko produk tiruan boleh tiru jenama kami, tapi buat masa sekarang tiada, alhamdulillah. Okay, so perubahan trend pengguna kepada snack lebih sihat. Makanan bergoreng dan pedas mungkin dianggap kurang sihat oleh sesetengah pengguna. Ya, yang ni betul. Mungkin ada seseorang yang dia menegak maksudnya dia mementingkan kesihatan. Okay, so dia kurang gemar makanan bergoreng ataupun makanan yang pedas. Okay, dia USP, unique selling point. Okay, rasa pedas yang unik serta memikat. Okay, kombinasi rasa rempah yang menghidupkan rasa pedas yang autentik. Okay, untuk pengetahuan, kami menggunakan cabai yang diimport dari India, iaitu cabai India. So cabai dia berbeza dengan cabai kering yang ada dekat Malaysia. Okay, cabai kering India ni dia lebih kaya dengan rasa pedas. Okay, yang kedua adalah warna dia. So warna dia memang merah cantik. Okay, yang kedua pula ialah kualiti bahan mentah. Menggunakan ubi kayu yang segar dan berkualiti tinggi yang dapat memberikan kerepek ini bertekstur rangup. Okay, kami menggunakan ubi kayu yang segar dan berkualiti tinggi. So kerepek kami ni rangup. Branding dan penjenamaan yang mesra. Okay, nama AK Hot Cheese memberikan keunikan tersendiri dengan imej yang positif. Okay, snack ringan yang menyenangkan, sesuai dimakan bila-bila masa. So untuk yang kaki movie, kaki piknik, kaki lepak, okay, dia sangat sesuai lah makan snack time-time ni. Okay, ciri-ciri produk: rasa pedas unik, tekstur rangup, menggunakan bahan berkualiti. Lepas tu pembungkusan moden, menarik dan mudah dibawa. Okay, so kami menggunakan pembungkusan yang taklah besar mana dan tak kecil mana, so mudah dibawa. Okay, jenama peribadi eksklusif yang dengan nama by Chef Adam, sesuai untuk semua lapisan umur, sebagai snack ringan di rumah, pejabat ataupun majlis. Mudah didapati melalui jualan fizikal dan platform atas talian seperti TikTok dan Instagram. Ini adalah business model Canvas BMC. Okay, partner ataupun rakan utama ialah pembekal ubi kayu segar dan cili kering, pembekal minyak masak dan bahan mentah lain. Okay, kilang pemasaran dan pengedar, platform e-dagang. Okay, ini adalah key activity. Pemilihan penyediaan ubi kayu berkualiti, proses penggorengan, perisai pedas istimewa, pembungkusan moden, mesra pengguna, promosi dan pemasaran digital, media sosial ataupun iklan online. Okay, pengedaran ke kedai dan platform e-dagang, menjaga kualiti dan inovasi rasa baharu. Okay, ni key resources ataupun sumber utama. Okay, resepi yang eksklusif daripada Syekh Adam, dapur ataupun mesin goreng industri, bahan mentah berkualiti,
Okey, ubi kayu, cili rempah. Okey, pasukan produksi dan pemasaran, jenama dan reputasi Syahadam. Okey, yang keempat adalah value proposition ataupun proporsi nilai. Kerepek ubi pedas rangup dengan resepi unik. Okey, snack tradisional diberi sentuhan moden dan premium. Okey, rasa pedas memikat yang sesuai untuk semua golongan. Pembungkusan moden mengekalkan kesegaran dan mudah dibawa. Okey, yang nombor 5 adalah customer relationship, hubungan pelanggan. Layanan mesra melalui media sosial atau contohnya respon. Okey, promosi menarik. Contohnya diskaun bundle ataupun free gift. So kami dekat promosi menarik ni kami ada diskaun saja. Okey, satu RM6, dua RM10 dan tiga RM15 saja. Program pelanggan setia, loyalty ataupun repeat order. Engagement di TikTok, IG dengan konten yang kreatif. Okay, yang keenam adalah channel saluran pengedaran. Kedai runcit, kios tempatan, platform e-dagang, TikTok Shop, Lazada dan Shopee. Media sosial, Instagram, Facebook dan pasar malam, expo makanan karnival, ejen dan dropship. Ini adalah customer segment ataupun segmen pelanggan. Remaja dan belia yang suka snack pedas, pekerja pejabat, pelajar sekolah, universiti, keluarga dan peminat makanan tradisional tempatan. Okay, ini adalah kos structure, kos bahan mentah, kos pengeluaran, kos pembungkusan, kos pemasaran dan kos penghantaran. Okay, revenue stream. Ini adalah aliran pendapatan, jualan terus secara offline di kedai ataupun gerai, jualan atas talian di TikTok, Instagram dan Shopee, ejen dan dropship, package borong untuk kedai runcit dan pasar raya mini. Potensi ekspor ke luar negara Brunei dan Singapura. Ini adalah kaedah photoshoot. Ini adalah depan, flat lay, belakang dengan right angle. Ini adalah copywriting, teaser, soft sell, hard sell. Ini adalah Canva, FB, page. Okay, ini adalah konten Facebook dan Instagram. Okay, konten dekat Facebook kami ada buat konten juga, bukan konten, ia lebih kepada promosi. Okay, promosi dan marketing. Ini adalah Instagram. Okay, ini nama Facebook page kami, Kerepek Ubi Pedas by AK Hot Cheese. Okay, ni Good Boys. Good Boys AK Hot Cheese. Kategori Facebook page adalah ini adalah kategori Facebook page. Okay, ni Facebook page description. Ada nombor, ada alamat, ada email. Okay. Adalah link Facebook. Okay, ini nama Instagram untuk Kerepek Ubi Pedas. Ini teknik gambar, flat lay, close up, rule of third. Okay. Ini catat ahli close sell. Okay, memberi salam, terima kasih penerangan produk, beri testimoni, beri credibility, beri bonus, jaminan, cara bayaran, sense of urgency, upsell, call to action.